Yang dihormati pengerusi Majlis Penegak Keadilan, barisan hakim bijaksana tanpa rasa keraguan, penjaga masa yang prihatin dengan setiap saat perjalanan, serta sidang kehadirin Dewan sekalian yang dikasihi insan. Berdiri saya di sini bukan untuk bersuara kosong tanpa faedah, tetapi mahu mengajak sidang Dewan berfikir secara ilmiah. Betapa keharmonian kepelbagaian membina negara bangsa menerusi rukun negara merupakan jawapan paling indah. Tanpa perpaduan, bangsa akan berpecah. Tanpa toleransi, negara akan punah. Maka izinkan saya menghuraikan 3 prinsip rukun negara demi memupuk kesepaduan madani di sekolah. Sidang Dewan yang penuh wawasan, prinsip kesetiaan kepada raja dan negara merupakan pasak perpaduan, lambang payung naungan yang menyatukan pelbagai keturunan. Institusi diraja ialah tiang keharmonian, tempat rakyat berteduh dalam rasa persaudaraan. Namun, hari ini, di era maklumat di hujung jari dan kepantasan, kita diuji dengan kehakisan rasa penghormatan. Sentimen 3R seperti raja, agama kaum, serta hantaran berunsur perkauman kerap ditular oleh pihak yang mengejar populariti di media sosial dan liputan. Di sinilah kesetiaan perlu dijadikan perisai dan pegangan. Murid di sekolah mesti diajar menghormati institusi raja sejak awal persekolahan agar perbezaan kaum dapat diikat dengan tali kesetiaan. Apabila raja dijunjung tinggi, perpaduan pelbagai kaum akan mekar kembali. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, prinsip kedaulatan undang-undang menjamin keadilan yang hakiki di mana setiap warga dilindungi tanpa membezakan warna kulit maupun status diri. Undang-undang bukan untuk menindas sesama sendiri, tetapi untuk memastikan keharmonian terus bertakhta di hati. Tengoklah realiti hari ini yang berlaku dalam kalangan generasi muda dan remaja kita hari ini. Isu buri di sekolah, provokasi, perkauman di alam maya, serta persepsi layanan di dui standard kerap mencetuskan rasa ketidakpuasan hati. Murid yang faham akan kedaulatan undang-undang tidak akan bertindak sesuka hati. Sebaliknya, menghormati hak rakan-rakan berbilang bangsa demi rasa keadilan yang murni. Apabila undang-undang dijaga dan dipatuhi, tidak ada lagi isu diskriminasi dalam pergaulan harian kita hari ini. Sidang Dewan yang dikasihi sekalian, prinsip kesopanan dan kesusilaan membina adat dan kesantunan menjadi cermin budi bahasa yang menjadi identiti peradaban. Dalam kepelbagaian kaum dan kepercayaan, sikap saling menghormati ialah jambatan perpaduan. Namun, dalam dunia serba canggih hari ini, budaya bahasa kesat dan kebencian kian menular dalam ruangan komen tanpa sebarang kawalan. Murid-murid muda terpengaruh dengan tren melampau sehingga terhakis rasa hormat terhadap perbezaan kebudayaan, kesopanan dan kesusilaan mengajar kita menaikkan perbezaan dengan penuh kearifan. Apabila bertutur dengan sopan dan bersikap matang dalam pergaulan, suasana di sekolah maupun di luar akan aman dan tenteram tanpa pergaduhan. Hadirin sekalian, perpaduan kaum dan toleransi di sekolah bukanlah sesuatu yang hadir secara automatik, tetapi perlu dipupuk menerusi prinsip rukun negara yang pragmatik. Jika kita mahu membina negara bangsa yang kukuh dan bertaktik, pasakkanlah kesepaduan madani secara autentik. Ingatlah peribahasa, kepelbagaian diraikan, perpaduan dipertahankan. Sekian, terima kasih.